Banyak orang mengatakan, kata Dr. Wan tadi, Aisyah. Siapa cakap? Siapa isteri yang kedua? Saya ingat ramai yang tak tahu. Orang makan Saudah lah. Saudah binti Zamaiyah. Bermakna di sini banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita. Itu sebabnya dalam konsep kita membuat satu-satu paparan dalam buku ini, kita fikir dah banyak kitab-kitab yang kita kutip, kemudian kita atur, sehingga kan kepada perperangan Rasulullah sendiri. Kita tak tahu Rasulullah ni berperang. Rasulullah berperang semua. Tidak. Pada mulanya, ya, Rasulullah berperang. Lepas tu dia tak berperang dah. Dia hantar jeneral-jeneral. Dia hantar panglima-panglima dia. Rasulullah dah jadi manager dah masa tu. Sebab dia dah ajar setiap panglima-panglima dia untuk berperang. Begitu jugalah dari segi isteri-isteri Rasulullah ni. Bagaimana dia didik daripada peringkat awal hingga ke menjadi seorang muslimah yang dikata memang confirm syurga. Semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ahli syurga. Adakah kita kenal isteri-isteri Rasulullah ni, siapa dia? Berapa orang bangsa dia? Apa keturunan dia? Dan juga kita lihat bahawa ada juga isteri-isteri Rasulullah ini berketurunan Yahudi. Ustaz, begitu Ustaz? Mana berketurunan yang bukan keturunan Arab. Jadi di sinilah saya memaparkan buku-buku ini, saya garap sehinggalah buku ini menjadi sebuah buku yang cukup menarik agar tuan-tuan, terutamanya anak-anak kita, ya, mendapati buku ini boleh menarik minat permulaan, titik awal untuk dia memulakan pembacaan sirah-sirah Nabi dan juga sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Dr. Muhammad Khalil. Kalau tuan-tuan lihat dalam pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bukan sekadar ada nama isterinya,